Masa tu kamera telefon ni VGA, tangkap gambar mana nak ni. Hak tu dia jelas sikit. Jadi hak tu dia mai. Dia mai balik noh. Dia mai balik. Oh. Saya tengok ada permintaan lah. Kira tu video boleh ambil. Video boleh. Ada hak yang model video boleh ambil. Dan anak saya cerita baru ni, ada orang buat sewa sehari RM50. Sehari RM50 Sehari RM50. Kita kalau beli, orang nak beli 50 ambil. Tapi itulah. Dah baik trend tu. Trend tu. Tu yang kata dia follow the trend lagu tu kan. Kita ni sebagai penyedia, kita kena follow the trend lah. Kena follow lah. Kita kena tahu. Kita kena tahu. Jadi saya duk nampak, kalau ada siapa yang rosak apa semua ada tu, kita boleh import, kita pergi repair. Kita boleh jual balik ataupun kita buat sewa. Sebelah sini ni kepakaran untuk repair tu kita tak ada, you know. Kalau nak repair pun masalah spare part lah. Masalah tu lah. Jadi di sana tu depa spare part apa semua. Depa boleh buat semua lain. Depa buat, depa modify, depa sangat pakar untuk repair. Yang tu lah. Jadi saya pesan di sini pada penonton. Kalau ada anak yang lepas pada SPM tu, kita tengok dia mengaji kurang sikit. Tengok dia ada minat TVET. Ya. Hantar dia pergi ke AKBN ke, ILP ke, college vocational ke, ambil elektronik. Lepas pada tu, dia balik mai, dia dah basic. Hantar pergi China 6 bulan. Kena tahulah, kena ada ejen kan nak bawa pergi sana. InsyaAllah saya boleh tolong cari. Sebab ya, apa? Ya. Bagi saya, pengetahuan tu dia mai nanti ke depan pergi. Barang-barang elektronik kita semua lah ni, barang elektronik kita tak boleh tolak. Ya. Semua benda. Repair. Negara kita bukannya negara macam Jepun. Rosak, buat. Kita rosak repair lagi. Ya. 6 bulan balik mai. Lepas tu kalau rasa ada lagi update baru, pergi training 2 minggu. 6 bulan tu kiranya intensif. Selalu boleh pergi tambah. Lepas tu kita ada hubungan dengan depa, spare part lah apalah. Kita dah rapat dengan depa. Dia macam dengan pertukaran student, kita kata. Korang macam tu. Macam dengan dulu-dulu kita dengar kata pertukaran student apa ni antarabangsa mai. Dia balik pi 10 tahun 20 tahun duk hantar sorak dulu. Dia mai ni rai macam anak sendiri. Lagu tu lah lebih kurang kan. Kita macam di sana ada pakar rujuk. Pakar untuk ada masalah terbaru pi ambil timba bawa balik mai. Bawa balik. Dia punya spare part apa-apa boleh pi ambil.